Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel Wolf Logan bersama saya Wolf Logan. Dan pada kali ini saya didampingi oleh pendamping setia saya, Manik, dalam satu lagi penerokaan urban. Di mana? Di salah satu daerah di Negeri Sembilan. Dah lama saya nak pergi ke tempat ni sebab tempat ni senang masuk sebab di tepi jalan. Sebuah perumahan lama. Saksikan. Yeah. Di sini merupakan kuartus lama. Sebenarnya saya dalam perjalanan kami dalam perjalanan menuju ke sebuah destinasi lain. Dah lalang satu arah ni, kami jumpa tempat ni. Walaupun tempat ni memang dah lama saya nak pergi kan. Dah lalang satu jalan tu, terjumpa lorong menuju ke kawasan ni. Kita masuk lah. Tengok. Oh, tak ada lama sangat. 2015. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Struktur rumah standard lah. Tahun 80-an cebuan. 2017. Yang kat luar tu 2015 kan. Ui! Astaghfirullahaladzim. Dah lama tak kena kejut dengan keluar. Oh, ni banci ke kat rumah. tak salah aku ni. Tak pasti apa. Setahu macam kad banci. Tapi kat banci kecil tahun Start 2004, 2005, 2006. sebabkan ni kuartus kerajaan. Macam pula catatan penghuni kot. Risau kalau ada kelawar. Tengok. Saya ingat zaman 80-an tu masa saya kecil tu. Ni lah. Swiss togel. Wiring. Apa ni background? Oh, VHS. VCR. VHS pula. VHS tu nama tape tu. Bukan. VCD. VCD player bhai. Klasik. Assalamualaikum. Risau ada kelawar. Luar 2015 kan? Ni 2017. Kita tak ada lama sangat. Kolah klasik.
Kecil toilet ni. Ada bau musuh negara. Lipas. Oh, tak boleh. Terkejut tu, apa benda ni? Zaman duduk. Dia ada yang komen, kata Lee, aku ambil gambar jamban. Bagian dapur. Oh, pinggan mangkuk ada lagi. Tu terbakar cair. Risau takut yang panjang. Ini rumah sebelah. Binaan lebih kurang sama, bukan lebih kurang, memang sama. Cuma ni tak boleh masuk sebab berkunci. Cermin semua dah dipecahkan. Nasib baik pakai boot kali ni, bukan selipar. Oops. Assalamualaikum. 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 Ni. Oh. Brand apa tu? Erika. Ya, jadual sekolah. Oi. Ada temparan. Maju. Oh, main mahjong ah. Tu apa tu? Kereta punya apa? Kereta radio. Ya. Contengan anak-anak kecil. Yang pada awalnya dimarahi, tapi kemudiannya akan menjadi Switch lampu dengan ni untuk kipas. Ada kipas. Tadi ni macam plug tambahan, soket tambahan. Contengannya pada kemudian hari menjadi memori untuk ibu bapa yang
yang rindukan anak-anak yang rindukan anak-anak ketika masih kecil. Porcelain plastik. Ni apa ni? Hadiah door gift kahwin kan? Hadiah kahwin. Ya ada ni apa? Jam apa ni? Benda ni. Sikit. Oh kan. Ni kan ada buku ke apa ke? Kitab ke kan? Ini pun terkejut dengan barang sendiri. Kenapa ada buku PLKN? Mungkin pelapik ni diletakkan oleh gelandangan ke apa kan. Tak pun masa tuan rumah masih duduk sini, bilik ni jadi tempat letak barang kan. Mak An dah tahu. Tapi janganlah kita membuat andaian rumah ni ditinggalkan dengan siapa? Rumah ni ditinggalkan seperti tergesa-gesa, seperti ada sesuatu di rumah ini. Tak payahlah cakap macam tu. Kita kan tahu apa jadi pun kan. Kita just masuk, tak ada maklumat. Kita cerita apa kita nampak, apa yang kita rasa. Bukannya bagi pendapat yang berlebih-lebih. Wah, dapur ni. Ish. Masya Allah. Bukan. Milipit. Bola gonggok. Dah mati je. Kesian, dah kena makan. Ni, dapur. Dia pelik, corong dia separuh. Wah. Mungkin asalnya ni dapur tu dia tambah para kan, sebab dah tak guna. Yelah, ini mungkin kuartus tahun 60-an, 70-an. Masuk tahun apa, 80-an, 90-an kan dah guna dapur apa, minyak tanah dengan dapur gas. Mana guna dapur kayu lah. Ni nampak sikit-sikit tandas lah. Cuma pintu tak ada. No, zaman dulu punya lampu mesti ada corong lah. Macam bentuk apa? Funnel. Saya apa funnel? Jamban lubang tai. Sebelah sini kan ada Apa bro? sewage. Tu. Ini kursi sekolah tadika. Ha? Pipe. Tu. Kenapa dia pecah tepi kan? Bagi ada ruang. Kenapa dia tak tarik ke tepi ni kan? Tu lah. Plumbing Marvel. Ni banyak makanan ni guna. Makan putih. Ya. Tanah yang dah mendap. Ada berapa rumah sini? 5, 6. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum. Asyik sangkut aja. Masya Allah. Ini dah moden sikit. Dia dah tukar soket dia.
Saya ni yang last. Ni kita buka dulu. Wih, terkejut. Wajar. Ni zaman duduk. Di rumah ni aku rasa rumah yang last di apa? Jalan duit kita pun duduk. Aduh. Kepala aku terlanggar angsi ni. Mungkin tu dia buat apa? Ampayan apa? Tempat sangkut. Buayan kot. Cuba buka petai sini. Ada apa? Cuba last sekali. Nak barang bersepah. Mana? Bodoh. Entah. Wah, okey. Vacuum tu. Brand Xiaomi kot. Saya buka Okey, tak ada apa. Kalau ada, mesti bau dia menakutkan. Mungkin sangkut nama ampayan. Baby ampayan lagi. Buayan. Jangan menik. Sangkut buayan. Setakat ini sajalah perkongsian kami pada kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Jaga diri. Daripada kami, Wolfwagen dan pendamping saya yang setia, Manik, dalam penorokaan. Berjumpa lagi. Apa cakap? Berjumpa lagi dalam satu lagi penorokaan yang lain. Yeah.